Nampaknya perang antara negara-negara Asia Tenggara dan juga Korea Selatan masih lagi belum berakhir tau. In fact, sekarang makin ramai negara yang join kita. Korea sorang-sorang kat tengah, negara-negara lain, okay, bukan setakat Asia sahaja, even Brazil, China, Poland pun ada join juga untuk mengutuk dan mengeji perangai resis daripada orang Korea ni. So jom kita berikan sedikit update sebelum tu. Korang yang minat konten-konten info terkini, isu semasa, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So sebelum ni orang Korea kata muka kita macam beruk, macam orang hutan. Kita balas balik, muka korang tu semua plastik. Lepas tu yang kedua, diorang kata diorang ni kaya, duduk dekat kondo tinggi-tinggi, mewah-mewah. Lepas tu kita balas balik, orang kaya dekat Malaysia mana duduk kondo? Semua duduk dekat landed, duduk dekat banglo. And kali ini Korea menggunakan poin yang lain, yang mana diorang nak mengatakan dari segi ketenteraan, military strength, Korea antara yang terbaik. Korang boleh tengok ranking top 10, Korea dekat nombor 5, negara Asia Tenggara yang lain tak ada, Indonesia paling dekat dekat nombor 13. Malaysia jauh di tempat 42. So jom kita jawab sedikitlah argument pasal military strength ni. Pertama sekali, orang-orang Korea ni tak sedar ke yang mana military strength diorang power hanya disebabkan oleh bantuan daripada Amerika. Ikut sejarah sendiri, kenapa Korea ni divided antara North dan juga South? Sebab South dah dibantu oleh Amerika, yang belah atas pula dibantu oleh China. Kalau tanpa Amerika, South Korea confirm kena makan dengan North Korea. Itu fakta. Lepas tu bukanlah nak bagi alasan kenapa Malaysia tak power, tapi Malaysia sendiri menggunakan approach pendekatan yang lain bila melibatkan military base ni. Kalau korang tengok South Korea, dia punya US military base sampai 80. Betul-betul dia jilat Amerika tu. Okay, defense treaty with the US, 28,500 US troop. Kira semuanya pasal Amerika lah. Memang tak dinafikan, Korea ni memang kuat dia punya military, tapi kebanyakannya disebabkan oleh bantuan daripada Amerika. Malaysia pula langsung tak ada US base. Kita memang tak kisah, bukan tak kisah, kita memang satu negara yang peaceful, satu negara yang sangat-sangat balance. Military bukan number one priority untuk negara kita. Kita juga perlu ingatkan geng-geng Korea ni, boleh ke diorang buat macam ni? Tiba-tiba North Korea dan South Korea nak bergabung, nak bekerjasama. Tak boleh. Malaysia dan Indonesia ada peluang untuk buat benda ni. Lepas tu ramai juga yang bahan geng-geng Korea ni, yang mana dari segi ketenteraan North Korea nampak garang, tapi South Korea semua menari K-pop je weh. Even ada satu video tu nampak askar-askar Korea ni menari K-pop. Kita kata ini ke? Ini ke yang nak lawan Malaysia ni? Ini ke yang padu sangat ni? Macam bapuk je weh. Apa-apa pun, banyak orang Korea yang resis-resis ni sebenarnya diorang dah lupa daratan tau. Sebab apa? Suatu ketika dahulu, negara Korea ni pernah dibantu oleh negara-negara ASEAN macam Thailand dan juga Filipina. Sekarang diorang dah naik, dah mendabik dada, langsung lupa. Okay, itu saja guys, update terkini. Dan korang rasa macam mana? Lepas ni orang Korea nak menggunakan argument apa pula nak kalahkan Malaysia dan juga Indonesia? Komen dekat bawah.